Apa nama ni? Ha? Okey. Dah ya? Alright. Boleh ke? Boleh. Ui, kuat lah. Boleh angkat ke? Boleh. Kuat lah. Boleh. Terima kasih. Ada makan sama. Sehat? Mata je. Okey je. Biar kita angkat. Kita tolong. Kita dua buat sini je. Yang lain dia all stay on. Kalau baby boleh semua. Oh macam tu rupanya. Silap lah. Kita silap lah. Dia kena daripada atas. Program Santuni Madani ini sebenarnya satu program inisiatif kerajaan perpaduan. Ini saranan yang membawa Perdana Menteri, dan sebenarnya objektif program ini bagi kita nak meningkatkan potensi kampung dan juga keupayaan masyarakat melalui libat urus supaya pemimpin, bukan sahaja pemimpin seperti YB Ultimate ataupun saya, tetapi juga pemimpin-pemimpin seperti dari syarikat-syarikat kementerian, supaya mereka sendiri faham apakah isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Selain program gotong royong, kita pun ada penyerahan bakul makanan dan kita akan merancang lebih banyak inisiatif. Jadi akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang meluangkan masa untuk memeriahkan lagi program gotong royong pada hari ini.